kita akan pastikan keaslian, keistimewaan yang ada di SK Bukit Wan, kita terus pelihara dan kita gabungkan dengan unsur-unsur yang terbaru supaya SK Bukit Wan tidak ketinggalan dan kita mencipta kejayaan bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Amanah Perkasa Pendidikan, #indahnya bila semua mengalir kepada zaman penonton Viewers TV. Saya, Nur Ahmad binti Haiza atau dikenali sebagai Ahmad, akan mengendalikan podcast TV PSS SK Bukit Wan. Selamat datang ke segmen istimewa Viewers TV. Podcast kita yang tolong kakinya ini akan dimulai dengan tetamu yang sangat istimewa bagi sekolah kita, iaitu Cikgu Akram Elais Amir bin Abdul Majid selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Wan. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Akmal pula? Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik Cikgu. Alhamdulillah. Pertama sekali, selamat datang ke podcast Viewers TV. Cikgu, apakah pandangan Cikgu terhadap Sekolah Kebangsaan Bukit Wan? Okey, terima kasih Adik Akmal. Pandangan cikgu kepada SK Bukit Wan, pertama sekali cikgu menjejak kaki di sini sudah terselah aura kesejahteraan sebuah sekolah yang berada sangat unik di kaki bukit, dikelilingi dengan pokok-pokok yang hijau, dan dia menggambarkan bahawa di sini pastinya ada pemata yang perlu cikgu lihat. InsyaAllah pandangan pertama cikgu itu kita akan susuli dengan tindakan, dengan aktiviti perancangan yang terbaik untuk SK Bukit Wan. Alhamdulillah, seronok dengan cikgu kata begitu. Kita teruskan dengan soalan yang kedua pula. Apakah halat menuju SK Bukit Wan pada pandangan cikgu? Okey, sebelum cikgu menjawab soalan ni, bila cikgu tanya Akmal, Akmal seronok tak berada di SK Bukit Wan? Seronok. Kalau pagi-pagi tu, kalau bangun pagi tu rasa nak datang sekolah dengan keadaan macam mana? Gila. Alhamdulillah. Okey, jadi berbalik pada soalan Akmal pada cikgu tentang ada 7 kan? Ada 7 sekolah SK Bukit Wan. Semestinya kita berada pada tahun 2026 dengan RPN terbaru dan dilancarkan oleh KPM dengan dasar-dasar yang terbaru, dan kita melihat perkembangan teknologi, dasar digital, dan inilah yang kita akan bawa SK Bukit Wan. Kita akan pastikan semua intensi, semua usaha yang dibuat oleh pihak KPM akan dilaksanakan di SK Bukit Wan. Dan masa yang sama, kita akan pastikan keaslian, keistimewaan yang ada di SK Bukit Wan, kita terus pelihara dan kita gabungkan dengan unsur-unsur yang terbaru supaya SK Bukit Wan tidak ketinggalan dan kita mencipta kejayaan bersama. Dan semestinya cikgu melihat kita perkasakan guru-guru dan kita pastikan murid-murid kita, dan apa saja yang kita berjaya, dia mesti disusuli dengan sasaran yang baik, akhlak yang baik. InsyaAllah usaha ini kita akan lakukan dengan meletakkan hal tujuan jelas pada SK Bukit Wan, iaitu menuju sekolah yang terbaik daripada segi kurikulum, dari segi hal ehwal murid, dari segi co-curriculum, bersama apa yang dihasratkan oleh KPM dan juga oleh Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, insya-Allah. Betul tak cikgu? Akhir sekali, apakah pesanan cikgu terhadap SK Bukit Wan? Okey, pesanan cikgu kepada SK Bukit Wan, kepada warga dan juga pada ibu bapa semestinya, marilah kita sama-sama berganding bahu, sama-sama menjadikan sekolah ini tanggungjawab bersama. Walaupun bilangan kita tidak ramai, kecil saja, tapi yang pastinya niat kita, hasrat kita besar sebenarnya. Dan cikgu percaya dengan gabungan semua
InsyaAllah kita akan berjaya meletakkan SK Bukit Wan di tempat yang terbaik. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian yang sangat bermakna dan penuh inspirasi. Semoga kata-kata cikgu ini memberi semangat kepada semua warga SK Bukit Wan. Jumpa lagi dalam podcast yang akan datang. Bye!